yang Jumaat, saya bangun untuk semayang sebab musafir. Saya niat makmum, ikut perbuatan orang yang semayang 2-3 soh di hadapan. Kerana rugilah kalau tak berjemaah. Adakah dapat pahala berjemaah begitu? Dia semayang jamaah, dia ikut orang, boleh tak masalah? Itu yang afdal. Nah, yang tak bolehnya kalau kita semayang qasar, ikut imam yang semayang tamam, itu baru tak boleh. Faham? Imam semayang 4, kita semayang 2, tak boleh dah. Yang bolehnya kita semayang 4, imam semayang 2. Makmum tak boleh kurang rakaat daripada rakaat imam. Imam boleh kurang rakaat daripada makmum. Tapi kalau semayang jamaah, tidak mesti semayang itu qasar. Faham? Kita semayang jamaah, kita ikut orang ramai. Semayang berjemaah. Nah, buat 4 rakaat. Ingat, sebab kita duduk mindset kita, bila jamaah mesti qasar. Salah pegangan tu. Jamaah harus qasar. Bukan jamaah wajib qasar. Dah kita semayang kat orang ramai, kita jamaah saja sudahlah. Tak payahlah qasar. Faham?